Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sedar Ramadan dah hampir meninggalkan kita dah. Jadi sekarang tu cuba kita tanya dengan diri kita sendiri, bagaimanakah keadaan Ramadan kita pada tahun tu? Adakah Ramadan kita pada tahun ini dapat menjadikan diri kita tu dekat dengan Allah, ataupun sebaliknya? Munnya dapat mendekatkan diri kita pada Allah, kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amal-amal soleh yang lain, maka alhamdulillah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kekalkan apa yang dah kita lakukan dalam bulan Ramadan tu, ya, dan mudah-mudahan dapat diaplikasikan ketika mana di luar Ramadan. Tapi tuan-tuan, sekiranya dalam bulan Ramadan tu tadi kita masih lagi rasa kurang apa yang kita laksanakan, maka pada Ramadan sehari yang masih ada tu, masih ada peluang lagi untuk kita berdoa kepada Allah. Berdoa macam ni, berdoa minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku lepas Ramadan tu, ya Allah, aku jadi lebih bagus. Ya Allah, apa yang dilaksanakan aku dalam bulan Ramadan tu, ya Allah, sekiranya adanya kekurangan, maka ya Allah, lepas Ramadan kelak, ya Allah, kekalkanlah ya Allah, teruskanlah ya Allah, pilih untuk aku dapat melaksanakan amal-amal soleh. Mudah-mudahan selepas daripada Ramadan tu, apabila menjelangnya raya, kita dapat terus untuk sembahyang berjemaah, kita dapat terus untuk baca Quran, kita dapat terus melaksanakan puasa sunat 6 ataupun puasa sunat yang lain. Dan mudah-mudahan dalam bulan hari raya tu ataupun pada hari-hari selain daripada bulan Ramadan tu, kita dapat terus bersedekah, berzikir sebagaimana yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Dengan arti kata lain, sebenarnya Allah lah yang mengizinkan kita dapat bersedekah, Allah lah yang mengizinkan kita dapat sembahyang malam, Allah lah yang mengizinkan kita dapat melaksanakan amal-amal soleh yang lain. Jadi maknanya kita kena minta kepada Allah, ya Allah, teruskanlah untuk aku dapat mengamalkan apa yang telah aku polah dalam bulan Ramadan. Berdasarkan kepada benda tu, Nabi SAW pernah mengajar kepada Muaz radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW ada dengan Muaz, wahai Muaz, aku sangat sayang kepadamu, maka selepas engkau mengerjakan solat, usah sesekali kamu lupa untuk berdoa kepada Allah dengan doa ini. Apa doanya tuan-tuan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana maksudnya, ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, mengingatimu, mensyukuri nikmatmu, dan melakukan ibadah yang baik kepadamu. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah doa yang perlu kita baca. Kadang-kadang kita bertanya macam ni, kita nak beristiqamah untuk melaksanakan amal ibadah, kan? Jadi Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita satu kaedah, satu doa supaya Allah terus menetapkan hati kita, agar kita tu minta bantuan Allah untuk terus dapat ingat kepadanya dengan doa tu tadi lah. Maka selepas daripada semayang, jangan lupa untuk kita mengamalkan doa tu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ianya dapat juga dipolah dalam bulan-bulan yang lain. Dan bukan dalam bulan Ramadan sahaja kita jadi baik, tetapi dalam bulan-bulan yang lain pun kita menjadi baik, malah jadi lebih baik lagi. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.